Bersesak-sesak. Hai semua, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube Girl Outdoor Malaysia. Kali ni Tira dan kawan-kawan DIY sendiri pergi ke Vietnam untuk melihat tempat-tempat yang cantik di sana. Jom ikuti perjalanan Tira dan kawan-kawan. Okay, kat sini kita orang sampai terus booking Grab. So terus pergi ke Impress Dalat Hotel. Dekat sini korang jangan risaulah, senang untuk dapat Grab car. Okay. Tengok tu laju dia bawa beg kita. Laju. Hello. Hai. Okay, sekarang kita dah berada di dalam kereta. Kita berada di dalam Grab. So pemanduan dia di sebelah kiri. Tadi pun hampir lupa, boleh pula nak terbuka pintu belah sana kan. Jadi kita terus ke Impress Hotel Dalat. Lebih kurang dalam 40 minit. Aku sejam dia jadi. Kat mana-mana ada je bunga kan. Cantik. Kita dah sampai hotel. Tak, kita sampai kat 6 je kot. Cantiknya. Wow. Kita buat video. Cantiknya. Cantiknya. Kita tengok ada berapa, ada 2 bilik tau dekat apartment ni. So kat sini ada peti ais. Okay, boleh masak-masak Ni bahagian dapur dia. Ini apa? Oh, ni ada satu bilik laundry. Ni apartment, ni apartment 2 bilik. Wah, cantik weh. Ada bathtub. Tengok sikit view. View. Wah, gini je. Wow, main Okay, so kita tengok satu lagi bilik. Tengok satu lagi bilik. Tapi yang ni dia punya view tu memang mahal lah. Ya Allah, cantiknya, ya Allah. Cantiknya. Kita nampak view city kat sini. Lepas tu kita tunjuk lagi satu bilik. Tengok tu. Ada bathtub kat sini. Wow. Toilet dia. Pada sebelah petangnya pula, kita orang terus pergi ke Datanlah Waterfall untuk naik Alpine Coaster. Tak jauh pun daripada hotel, 15 minit je. Okay, ni dia harga dia RM250,000 dong seorang. Kisah harga tu aku tengok dari 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jom kita naik Alpine Coaster.
sebelum hujan. Nanti kan hujan tak boleh naik lah. Wow. Release the brake. Apakah perasaan anda? Weh, lawaklah. Jerit-jerit. Yeay, sampai. Sekarang ni dah hujan lah. So kita orang kena naik awal hujan. Weh, gaya juga sebenarnya nak naik ni. Curam kot. Gaya. Okey, selamat tinggal Datana Waterfall. Woo! Okey guys, ni korang boleh pilih lah gambar korang. Tengok mana cantik tu kan. Boleh lah beli kan. So, Kira ada beli lah satu. Mana? Tak ada aku tengok. Ding! Okay lah, buat kenang-kenangan. Comment, one more comment. Oh, pay separately, right? Oh, bread basically. Ni kita makan dekat Halal Restaurant Kampung Melayu. Tu dia punya signboard Halal Restaurant Kampung Melayu. Fried rice, barbecue chicken. Okay, nak cari apa makan apa ni? Kita pening kan? Alamak, Dr. Shana. Langkawi, sini. Langkawi, nasi goreng Langkawi. Ui, alamak Langkawi bawa sini Tom mak. yum, nasi lemak with curry. Santap lain. Santap pagi rahsia je. Siapa nama? Wow, ini makanan kita dah siap. Wow, sedapnya nampak. Ni sup Vietnam Kita try rasa sup Vietnam macam mana. Nampak sedap. Yang ni apa tadi? Fried chicken BBQ. So kita minum apa lagi? Kopi Vietnam lah kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah kita semua makan. Kita tak makan daripada pagi tadi. Okay, sangat menjamu selera. Okay, so ni The Forest Cafe. Kita akan tengok sunset sekejap lagi. Ada ke sunset sebabnya hujan tadi, walaupun hujan. Wow, dia ada glamping lah guys. Tengok tu ada glamping.
Kat sini tak ada matahari pun sebab tadi yang hujan kan. So kita orang just duduk dekat sini, minum kopi, layan view. Melayan masa sampai pukul 6 habis driver ni punya time kan. Jadi kat sini korang boleh juga duduk dekat situ lah, dom tu. Boleh sewa. Ni view dia macam ni. Tapi ni tasik dia tak cantik sangat airnya. Sebab hujan tadi kan. Pemandangan bandar Dalat waktu malam cantik. Dia ada tasik kat sini. Wow, ini adalah view bilik kita Pada waktu malam memang sangat cantik. Jap, tengok jap. Oh. Ni. Lihatlah pemandangan di luar. Ya Allah, cantiknya. Cantik. Wah. Hai. Bandar Vietnam. Bandar Dalat di waktu malam. Cantik. So lepas ni kita tidur akan buka lah langsi ni biar nampak view sikit. Gitu. Okay, so ni katil kita. Ni katil, tidurnya view Bandar Dalat. Oh, bestnya. Jadi malam ni kita mandi buih dulu. Tunggu dulu penuh. Sekejap lagi kita mandi. Suhu sekarang 17 darjah Celsius ya. Memang sangat sejuk. Nak pijak lantai ni pun memang gigil weh. Ini adalah view daripada hotel yang kami duduk ni lah. Memang kita akan nampak Bandar Dalat. Okay korang, so esok pukul 8.30 pagi kita orang dah start keluar. Dan kita booking yang Grab tadi tu lah. Satu hari jalan-jalan start daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang. Dia akan ambil 1 juta dong. Jadi kita nak pergi mana pun dia bawa aje. Itulah sambil-sambil tengok view malam ni. Kita layan dulu, sekejap lagi kita nak tidur dah. Good night you all. Untuk destinasi pertama esoknya kami bergerak ke Monggoland. Weh, dia bunting. Masuk. Mak dah manis. Oh, jomelnya. Cepat masuk. Dapat. Cepat. Okay, so kita buat kita tempah drone kat sini lah, RM300. Korang kalau nak buat video, nak suruh orang ambil profesionalnya,
kena bayar 300 dong. 300 dong. 300 dong. 300,000 dong. Okay. This is only Okay. So dia akan ajar lah cara-cara dia macam mana. Okay, jom kita start. Selepas itu kami pergi ke Fresh Garden yang tak jauh daripada Mongoland. Dia punya angin pun sejuk tau. Sebabnya suhu kat sini memang macam Cameron lah, sejuk. Tengok, dia orang bersonok tengok bunga tu. Nak ambil dekat putih ni. Ni. Main nak ambil. Ada kot. Makan dekat Ismail Halal Food. Okey, menu makan tengah hari kita hari ni di Ismail Halal Food. Siakap kerabu mangga. Dengan ni ayam goreng kunyit saya campur dengan telur gulung. Udang. Selepas makan, kita orang terus saja ke Crazy House. Crazy House ni adalah salah satu tempat yang mesti ada dalam itinerary korang kalau berkunjung ke Dalat. Kalau korang nak tahu, Crazy House ni diilhamkan sendiri oleh Dang Viet Nga yang merupakan anak perempuan kepada bekas setiausaha Agung Vietnam Truong Chin. Seni bina rumah ini memang agak gila ya, boleh buat sesat dan pening kalau tak jumpa jalan keluar. Kat sini pun ada hotel, korang boleh menginap dekat sini. Mana pula kita ni? Pasal sini turun lah. Kita bilang naik atas. Ni kat mana pula ni? Rumah kau. Memang gila lah rumah ni. Bertingkat lah. Wow. Dia punya bersambung-sambung.
Jom kita jalan-jalan dalam shopping mall dulu. Kat depan Tasik. Apa besar dia je. Seterusnya kami ke Intercity Bus Station untuk menaiki sleeper bus ke Danang. Perjalanan ke Danang mengambil masa kira-kira 14 jam. Jadi sebelum nak naik bas kena beli siap-siap bekalan makanan tahu sebab di gantian bas nanti tiada makanan halal. Bas nombor ni 51B29203. Belakang tadi. 51B. Nombor 1B. Belakang. Belakang tadi. 29203. Nombor. Ini adalah bas yang untuk sleeper bus lah. So, perjalanan kita ambil masa dalam 14 jam. Kan 14 jam jadi kita kena ambil sleeper bus. Kita tidur je lah malam ni. Pukul berapa? 8 pagi insyaAllah kita sampai ke Danang. Cepat sekali nasib bayar kita lagi. Bawa. Nasib bawa. Sudah sebaik. Kat Tira 01 mana atas? Sana Tira, bawah sana. Oh. Nasib baik. Okay, dekat dalam bas ni korang kena buka kasut. So korang bolehlah susun dekat. Dia ada rak kat situ. Barang-barang kecil bolehlah simpan dekat dalam. Ada ruang lagi untuk kita tidur. So kat dalam ni ada aircon, lampu dia. Lampu tak tahu. Situ ni apa? Oh, ada USB. Ni apa? LCD ni. Oh, ni light. Tu lampu. Okay. So bolehlah kita menonton rancangan sambil baring dan tidur. So quý khách lưu ý những hành lý tư trang cá nhân quan trọng như túi xách, điện thoại, v.v. xin quý khách vui lòng tự giữ lấy. Quý khách vui lòng không nói chuyện quá lớn. Quý khách nào có nhu cầu sử dụng điện thoại xem video nghe nhạc vui lòng mở nhỏ hoặc đeo tai nghe để tránh làm phiền hành khách xung quanh nghỉ ngơi. Okay guys, jumpa di Danang esok. Bye bye. Hai korang. So selamat pagi. Kita orang dah sampai dekat Danang dan first place kita orang pergi adalah di Bana Hills. Jadi pagi tadi sampai Danang pun agak rushing jugalah. So ni kita orang berlima akan naik ke Bana Hills. Itu Grab car kita orang yang bawa ke sini lah. Cuaca agak hujan hari ni. Kita orang tak beli online tiket. Kita orang terus walk in sini je beli. Okey korang ni harga tiket dia 950 ni kalau tak ada makan lah. Kalau sekali makan buffet ke atas 1,250,000 dong. So dia makanan vegetarian. Okay, jom kita pergi cari tiket.
kabus lah. Kami ambil kabus. Alah, si kabus agak kuat dah tak nampak. Weh, sangat ramai orang. Angin kuat. Angin kuat. Realiti. Inilah realitinya orang kata tak ada orang kan. Apa? Pusing depan tengok. Ni dia. Bersesak-sesak. Aduh. Tak boleh nak tangkap gambar. Ramai sangat. Kita akan makan dekat sini. Barata. Sepatutnya kami pergi ke Hoi An Ancient City seperti yang dijanjikan pada awal sewaktu deal Grab car ni tadi. Tapi malangnya driver ni ubah harga pula dan minta bayaran tinggi. Jadi kami tak nak dan minta dia hantar terus ke airport. Okey, sekarang kita akan ke Hanoi menggunakan Domestic Airlines. Pacific Airlines. So kita punya flight pukul 8.15 malam. Kita akan sampai Hanoi lebih kurang pukul 9 lebih lah. Dia sejam lebih je macam tu. Lepas tu kita akan terus ambil sleeper bus ke Sapa. Ni, muka-muka letih hari ni. Dụng trong suốt hành trình bay. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Okay, kita orang dah sampai dekat airport Hanoi. Jadi lepas ni kita terus pergi ke tingkat 2 untuk naik bas, sleeper bus pergi ke Sapa. So hari ni memang banyak sikit perjalanan tu, panjang sikit journey dia tu. Naik flight, lepas tu naik bas. Kita naik bas pukul 11.45 malam. Then akan sampai ke Sapa pada pukul 6.30 pagi. Lebih kurang lah macam tu. Okay, ni dia bas kita. Kita naik bas lagi. Okay, kita dah sampai Sapa.
Jadi ni kita nak pergi check in di Sapa Heaven House. Wah, jalan dekat sini berbukit-bukit pula. Tapi cuaca alhamdulillah suhu sejuk. Cuaca pun ada hujan-hujan sikit lah. Kami sampai awal pagi dan malangnya hanya satu bilik hotel sahaja yang available untuk check-in awal. Satu lagi masih ada penghuni. Jadi kami check-in dulu dan siap-siap untuk ke Cat Village. Turun kat tepi tu. Okay, kita dah nak sampai dengan Cat Village. Ini adalah perkampungan orang Vietnam lah kat sini. Okay. Sejuk tak Kak Su? Sejuk. Okay, kalau nak sewa baju, korang boleh sewa dekat sini lah. Lepas tu jalan dekat kampung ni, dekat gambar. Cantik. Cumanya sekarang ni tengah bila sikit berkabut, sejuk. Petang sikit-sikit, tengah hari sikit-sikit dia dah cantik dah lah. Okay, kami ambil kesempatan lah kan. Dah datang kat Vietnam ni, kita kenalah sewa baju diorang dan rasai diorang punya culture tu macam mana. Bolehlah kita bergambar di sekitar perkampungan apa ni orang Vietnam ni lah. Okay. Jom kita bergambar. Seterusnya kami ke View Trekking Coffee and Restaurant. Dekat sini korang boleh layan kopi yang sedap sambil melihat pemandangan kereta api yang lalu. Tempat ni 7 minit sahaja daripada Cat Village. Ya, kita tengok kereta api lalu. Okey. Sekarang kita nak pergi cari makan. So dekat Sapa ni sebenarnya banyaknya kedai halal. Korang boleh search dekat Google halal restaurant near me. Nanti keluar lah macam-macam. Dia punya jarak pun dekat je, tak jauh. Okay, dah jumpa Sapa halal restaurant. Penat Jomlah kita makan. Dah penat-penat dah semua ni. Dah nak makan, nak kena mendaki bukit. Sikit lagi Kak Sherry. Sekejap lagi kita nak balik hotel, turun balik bukit. Naik balik bukit. Kurus. Okay, kita makan nasi goreng ikan masin hari ni. Masin betul.
Hari ni semua cari nasi, memang penat. Kena dera dengan Tira. Kena jalan. Paling jalan lagi ya. Kita ke Moana pula. Jom kita makan. Ini adalah tuk-tuk Vietnam. Apa binatang kita tak naik lagi? Motor dah naik. Kita naik dah tuk-tuk Vietnam. Macam tu lah lebih kurang dengan rekod tadi. Macam risau. Oh, je. Apa binatang kita tak naik? Ada. Vietnam tuk-tuk. Bila kat sini. Moana. So, kita dah sampai Moana. Kita kat sini boleh review lah tempat-tempat yang cantik kat sini tu. Spot-spot bergambar sebenarnya. Kalau ke Sabah, korang boleh masukkan Moana Cafe View ni dalam itinerary juga. Dekat sini banyak spot-spot bergambar yang cantik, sesuai sangat untuk korang yang suka OOTD. Okey korang, untuk harga ke Fancy Fun ni korang kena beli combo tau, sebab dia akan naik train, akan naik cable car, akan naik monorail. Jadi harga untuk full combo $1,250 dong. Okey, jadi korang kena beli dekat kaunter yang ini. Tengok sikit tiketnya. Oh, tu dia. Oh, itu balik Sunworld juga kan? Semalam Bana pun Sunworld. Alamak, balik. Okay, jom kita naik kereta api. Train akan start bergerak pukul 8.45 pagi. Jadi kita orang dah terawal ni pukul 8.10 dah dekat sini kan. Kita tunggulah. Kalau tak nanti beratur panjang. Iya, udah Mas, yang udah bilang udah ke sini aja udah Mas. Iya, tadi dia balik aja dekat soal aja. Ayo udah. Fancy Fun. Kita naik train. Mana diorang ni? Tak nampak. Kereta kabel Fancy Fun ini adalah antara yang terpanjang di dunia, iaitu sejauh 6.3 km dan mengambil masa kira-kira 15 minit untuk sampai ke stesen atas. Kalau korang nak tahu, kereta kabel ini memegang 2 rekod dunia Guinness. Tak sabar rasanya nak sampai ke Gunung Fancy Fun, iaitu gunung tertinggi di Indochina. Wah, kita adalah orang yang pertama sampai di Fancy Fun hari ni. Woohoo!
Hari ni nasib baik lah, ada matahari. Okay, untuk ke monorail naik ke summit tu korang kena naik tangga ni dululah. Ya Allah, nampak dah naik tangga ni. Okay. Tapi awan kat sini serius cantik. Sức khỏe. Xin cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một chuyến tham quan vui vẻ và thú vị. Welcome to Sunworld Fansipan Legend. You have just experienced the world's largest vertical ascent between the departure and arrival stations, measuring 1,410 meters. Okey, ini adalah monorail yang terakhir untuk sampai ke puncak. Semuanya kena bayar untuk naik monorail ni 150 dong. Kalau turun nanti beli lain pula 120 dong. Gitulah ya. Okey, train dah sampai. Untuk turun semula ke bawah, korang boleh menaiki monorail tadi ataupun turun menggunakan tangga yang disediakan. Tapi kena ekstra hati-hati sebab tangga ni agak curam. Okey, ni kita akan naik sleeper bus untuk balik ke Hanoi Airport balik lah. Jadi, kita orang target sampai ke Hanoi pukul 7 malam. Sebab kita nak shoot terus pergi tengok kereta api yang dekat Hanoi tu. Ini semua dapat atas dah.
Hidup kita tak boleh tu. Tengok Okay, sekarang kita akan bergerak ke Railway Station Coffee untuk tengok kereta api tu lah. Yang sebelah kopi kan? Sebelah kedai kopi kan? Yang kereta api lalu sebelah tu. So kita akan pergi kat sana. Dia punya last station dia pukul 10 10 malam. Sekarang pukul 8:10 minit. Harap-harap sempat lah. Kalau daripada Hanoi International Airport ni nak ke sana dalam 1 jam lah. Jauh juga. Dia walaupun dia fake tapi dia punya grade tu grade bagus. Beli t-shirt brand apa tu. Okay, kita dah sampai. Oh, sesak je bandarnya. Kami minum air kelapa je yang rasa halal dan toyib. Yang lain tu aduh. Yalah jadilah minum air kelapa sambil menikmati kereta api nak lalu sekejap lagi. Sekarang ni kita berada dekat ni Railway Cafe, Railway Tuan Cafe. Ini yang original punya kedai lah. So kita nak try rasa egg coffee. Ni semua dah baru lepas kena marah tadi. Kita orang baru lepas kena marah. Tak boleh order sikit-sikit ya. Seorang satu kena order air. Aduhai. Taknya kena halau lah nanti. Baran lah diorang lah. Tu baran lah. Siap betul. Okay, kita tunggulah egg coffee sampai kita rasa macam mana. Okay, kita dah sampai. Tu lah. Sekali dengan warna-warnanya. Wah. Egg kira coklat. Egg coffee. Dah sampai weh. Korang rasa try tengok egg coffee dekat sini. Mesti bubur ni sikit. Ada bau telur ke? Tak, dia letak ni apa? Cinnamon. Oh, tak nak bagi rasa honey tu kan? Okay, cuba rasa. Sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa? Sedap, creamy. Sedap, creamy. Ada rasa telur sikit dan kacau. Kasti okey? Sedap? Ya, rasa bau telur kena kacau. Okey. Ada sikit lah bau masuk sebab. Kita nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada bau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak bau? Tak yang kat sini minum kat sana macam tak ada bau. Tapi dia letak cinnamon tu bikin okey kot. Dia punya rasa, dia punya rasa tu dah tutup dengan yang cinnamon apa nama tu? Kayu manis. Kayu manis. Tapi not bad lah, sedap juga. Ya, sedap. Creamy dia je bau. Air tu tak. Sedap. Korang kena try. Datang Hanoi ke Ho Chi Minh ke, korang kena try lah. Sebab ini dia punya signature lah kan. Wah, beda.
kami pergi cari kedai makan pula. Kedai kat sini susah sikit nak dapat halal food kat area Hanoi ni. Jadi kami cari kedai Arab lah. Ada jumpa satu kedai Arab, jalan dalam 10 minit. Cuma makan, lapar dari pagi tak makan ni. Kami semua jalan je ni lah. Okey, kita dah sampai dah kedai dia. Jom kita makan nan kebab. Jom. Okey, dah sampai makanan kita untuk malam ni. Wow, makan lewat malam pukul 12 dah. You ke? Roti dan cheese dengan nasi mandi ayam. Yeay. Cuba makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang kita dah nak bertolak balik ke Kuala Lumpur. Tamatlah percutian 6 hari 5 malam dekat Vietnam ni. So semua bajet kita orang urus sendiri, tak pakai ejen dan sendiri buat lah. Senang urus nak pergi mana, ikut time sendiri. Okay. So far yang kita orang dah keluarkan bajet untuk ke Dalat, Danang, Sapa dengan Hanoi ni dalam seorang 2,300 lah. Cover untuk 6 hari 5 malam. Okay, korang terima kasih yang dah menonton video ni sampai habis. Kalau ada apa-apa suggestion, korang nak komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, subscribe dan jumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.